Hai, Assalamualaikum. Menu kita hari ni mihun goreng Singapura. So, bahan-bahan dia bawang besar, bawang putih, udang kering dan juga cube pati ayam. Kita ada fish cake, carrot, isi ayam dan juga telur. So, kita tumis bahan-bahan tadi yang telah di blend sehingga naik bau ya. Dan kita masukkan ayam kita. Bagi separuh masak, kita boleh masukkan carrot. Kacau-kacau sikit. Lepas tu kita masukkan kita punya fish cake tadi. Masa ni kita masukkan cube pati ayam. Kita masukkan telur kita. Ada orang tu dia goreng telur asing. Goreng siap-siap baru masukkan kemudian. Tapi kita masuk je sekali. Kemudian last sekali kita masukkan mihun kita. Kali ni tangan kena gagah sikit. Masukkan juga air sedikit. Kalau nampak kering, masukkan air lagi. Masukkan serbuk perasa dan juga sedikit garam. Ini dah paling simple dah ni. Kalau ada orang lain siap letak udang, masukkan sikit lada lah kalau nak bagi pedas-pedas sikit. Ini paling simple dan siap. Rupa tak ada, rasa ada.